Okey, hari ini kita dah belajar tentang alam sekitar. Esok insya-Allah kita akan masuk tajuk baru. Okey, Ifah, awak buat apa tu? Ifah, berapa kali cikgu nak cakap dengan awak? Dalam kelas jangan main phone. Ni dah berapa kali awak buat ni? Esok cikgu nak pastikan awak jangan bawa lagi. Boleh? Boleh cikgu. Janji dengan cikgu. Ya. Esok jangan bawa dah. Kalau awak nak bawa boleh, tapi jangan main waktu cikgu mengajar. Awak kena tahulah adab-adab dalam kelas macam mana, adab berguru. Boleh, Fah? Boleh. Phone tu simpan sekarang. Simpan sekarang. Cikgu dah tak nak tengok dah awak main phone. Macam mana awak nak fokus belajar? Ya cikgu. Okey? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kelas, insyaAllah hari ni Ustazah akan mengajar. Rasa-rasa Ustazah nak mengajar apa? Nampak tak Ustazah pegang apa ni? Okey, ni apa? Buku tentang bumi. Agak-agak apa yang Ustazah nak mengajar ini? Ifah! Ifah, awak buat apa tu? Awak tak nampak saya tengah mengajar? Saya tak tahu. Tadi awak main phone? Saya cuma balas mesej mak saya. Awak tak hormat saya sebagai seorang guru? Tak. Bagi phone awak? Alah, Ustazah. Bagi phone awak. Nanti Ustazah bagi balik lepas habis kelas. Awak tak boleh main-main phone waktu saya tengah mengajar. Okey? Assalamualaikum. Cikgu, boleh saya masuk? Boleh masuk cikgu. Silakan. Cikgu, saya nak jumpa cikgu sekejap. Boleh saya duduk? Boleh cikgu. Silakan duduk. Terima kasih. Cikgu, macam ni, tolonglah ambil masa cikgu. Tak apa. Saya ada sikit lah keraguan. Saya nak tanya sikit. Kenapa tu? Macam ni. Ada seorang pelajar dalam kelas saya tu, dia selalu main phone dalam kelas. Jadi saya dah tak boleh nak bersabar dah cikgu. Sebabnya setiap kali saya mengajar, dia main phone. Setiap kali mengajar, main phone. Jadi saya rasa memang saya kena rampas lah phone dia. Jadi macam mana pandangan cikgu? Ya Allah, bagus cikgu Akmal ni. Prihatin terhadap murid macam ni. Kalau murid tu masih main handset lagi dalam kelas, tak apa. Cikgu nasihatkan. Cikgu dah nasihatkan dah kan? Okey, tak apa. Okey, nanti cikgu cuba mesej kat mak ayah dia lah, either one. Cikgu cuba tanya macam mana, kenapa, punca dan sebagainya. Kalau mak ayahnya okey, cuba cikgu bagi tahu. Boleh tak nak minta izin rampas, bukan rampas untuk kita pegang selama-lamanya, tapi sebagai peringatan kepada pelajar tu. Boleh? Boleh cikgu. Okey. Nanti dah lepas daripada tu, nanti cikgu bolehlah kalau dia masih lagi bertindak di luar kawalan, mungkin boleh bincang dengan mak ayah untuk kita jumpa. Boleh? Okey. Terima kasih cikgu. Dah lah penat-penat balik kerja ni. Manalah si Ifah ni. Tak tolong dah mak masak untuk makan malam. Serabut lah macam ni. Telefon tak ada, apa tak ada. Mak. Ya. Dengar ni, orang cakap ni. Apa kak? Dengar lah cikgu sekolah ni. Kenapa? Tak ada lah. Orang tak tengok pun phone banyak macam tu kat kelas. Tak ada lah. Saya tengok sikit. Tak ada tengok mesti sangat pun dalam kelas tu. Macam nak balik mesti mak. Tiba-tiba cikgu ambil info. Lah kan mak dah kata jangan bawa telefon di sekolah. Tak ada lah. Kecoh cikgu. Sikit je masalah. Tak Tak apalah. ada. Mak kena pergi juga sekolah. Yelah. Juga. Baiklah, esok kita pergi jumpa guru besar, okey? Boleh? Lama ke lagi? Kan? Sekejap lagi. Okey, Jafah, kita pergi jumpa cikgu, okey? Kita tanya tentang telefon tu. Jom kita jumpa cikgu, okey? Jom. Assalamualaikum. Boleh saya jumpa puan? Boleh. Silakan duduk puan. Okey. Sila. Terima kasih. Sila. Duduk sini. Assalamualaikum puan. Waalaikumsalam. Maaf, kenapa tu puan? Saya ni dapat
maklumat dari Ifah yang telefon dia kena rampas dengan Cikgu Akmal. Oh, kena rampas. Ya. Ifah punya telefon. Bila Ifah punya telefon kena rampas tu? Semalam cikgu kena rampasnya telefon Ifah ni. Sebab tu saya datang nak jumpa cikgu ni, nak tanya berkaitan telefon tu lah. Oh, okey, tak apa macam ni puan. Kejap ya Ifah ya. Saya tanya dulu pada sebab saya kena dengar daripada dua pihak. Jadi saya telefon sekejap kat Cikgu Akmal, minta Cikgu Akmal datang. Saya nak telefon saya balik cikgu. Mana cik? Saya buka sikit je. Bukannya tengok lama-lama. Tak tengok lama. Saya balas mesej mak saya. Takkan kena rampas dah. Saya minta maaf ya puan. Saya minta izin telefon Cikgu Akmal sekejap. Nak tanya dia macam mana? Boleh. Sila. Hello, Assalamualaikum. Maaf ganggu Cikgu Akmal. Ada kat mana tu? Oh, kat bilik guru. Boleh tak datang sekejap dekat bilik saya? Sebab ada parents datang ni. Oh, berkenaan apa? Berkenaan dengan telefon Ifah. Boleh. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, cikgu nak jumpa saya. Ya, saya panggil kamu Cikgu Akmal. Maafkan saya lah. Masuk bilik saya. Ada apa yang cikgu panggil saya? Saya ada perkara nak bincang. Cikgu Akmal boleh ambil kerusi dahulu? Oh, okey cikgu. Okey. Silakan duduk ya Cikgu Akmal ya. Terima kasih cikgu. Okey, baik. Macam ni Cikgu Akmal. Tadi sebenarnya puan siapa yang minta maaf? Puan Masyita. Puan Masyita tadi datang. Dia tak tanya mengenai telefon Ifah ni. Jadi boleh saya tahu apa ceritanya? Minta maaf lah cikgu. Saya tak sangka lah perkara ni sampai kepada Puan Masyita. Saya minta maaf Puan Masyita. Dia macam ni puan. Bukan saya nak rampas saja-saja. Tapi sebab saya dah beberapa kali dah saya tegur Ifah, jangan main phone dalam kelas. Ini dah kali keberapa. Jadi bila dah banyak kali tu yang saya rampas tu. Sebabnya dia bila ada phone dia memang tak duduk diam. Dia main. Jadi saya macam yelah sebab adab juga dalam kelas kan, kita mengajar. Macam tu lah puan. Saya faham. Oh, macam tu rupanya ceritanya. Si Ifah ni tak cerita habis ke saya apa yang berlaku. Macam tu lah. Keadaan sebenar. Sikit je. Tak adalah banyak. Tengok-tengok je cikgu. Tapi maaf lah puan sebab banyak kali. Disebab banyak kali saya tegur tak makan saman. Tu yang saya macam saya kena ambil tindakan lah. Saya minta maaf jugalah sebab tak maklumkan dekat puan. Patutnya saya maklumkan dulu. Tapi saya terus rampas. Dan phone tu memang ada dekat saya lah. Tak apa. Saya faham je tindakan cikgu tu betul dah. Cuma anak saya ni, faham lah dia ni suka tu sikit, nakal sikit. Oh, macam tu ceritanya. Macam ni Cikgu Akmal. Tak apa. Bagus tindakan Cikgu Akmal. Dalam masa yang sama, terima kasih juga pada puan sebab memberi respon yang baik lah. Maksudnya puan tak adalah marah kami atas tindakan yang dilakukan oleh Cikgu Akmal. Okey, nampaknya saya tengok Alhamdulillah Cikgu Akmal pun memberi respon yang baik. Puan pun memberi respon yang baik. Ifah okey kan? Baik. Kalau macam tu, saya rasa Cikgu Akmal boleh pulangkan pada Puan Masyita. Tapi saya nak minta Puan Masyita minta Ifah lepas ni tak bawa handset lagi lah ya ke sekolah ya. Sebab kita ke sekolah untuk belajar. Okey? Boleh Cikgu Akmal ya? Okey cikgu, nanti lepas ni saya pulangkan balik dekat Ifah. Saya harap Ifah pun bolehlah ambil tindakan. Lepas ni jangan nak bawa-bawa lah phone. Tak ada masalah kalau nak bawa phone, tapi jangan main dalam kelas lah. Macam yang saya cakap sebelum ni lah. Saya pun minta maaf dekat Puan Masyita sebab yelah saya pun kalau boleh tak nak ambil tindakan macam ni. Tapi sebab saya rasa macam tak patutlah sebagai seorang murid main dalam kelas bila cikgu tengah mengajar, tak tukar perhatian. Kalau boleh kita nak yang terbaik lah untuk pelajar kita. Okay, tak apa. Nanti saya nasihatkan dekat anak saya ni. Okay, terima kasih Cikgu Akmal. Sama juga dia. Salam cikgu. Minta maaf cikgu. Janji apa? Saya minta maaf cikgu. Nanti saya tak buat dah. Saya tak buat dah. Alhamdulillah, saya tengok semua pun dah selesai. Jadi bolehlah kita
kita saling bersalaman. Moga-moga ada keberkatan lah di situ insya-Allah. Terima kasihlah cikgu. Tak apa. Okey cikgu, terima kasih cikgu. Assalamualaikum, jumpa lagi. Ya, okey, salam. Nanti hati-hatilah balik ya. InsyaAllah. Ifah masuk kelas nah. Okey, Assalamualaikum. Salam. Hai semua, macam mana dengan lakonan kami tadi? Okey, dalam lakonan tadi kita lihat Cikgu Akmal telah merampas telefon Ifah kerana Ifah telah melanggar peraturan sekolah. Namun, kita perlu menganalisis tindakan ini lebih mendalam untuk lebih memahami etika keguruan dan hak asasi manusia. Pada pandangan anda, adakah wajar tindakan Cikgu Akmal merampas telefon Ifah? Menurut Kod Etika Keguruan Malaysia, guru harus mendidik murid dengan penuh rasa hormat dan tidak menggunakan kekerasan. Ataupun tindakan guru itu boleh menyebabkan murid berasa tidak selamat ataupun murid berasa tidak dihormati. Dalam situasi ini, tindakan Cikgu Akmal bertujuan untuk mendisiplinkan murid. Tindakan merampas telefon muridnya iaitu Ifah dengan memberi amaran terlebih dahulu boleh dianggap prinsip mendidik secara berperi kemanusiaan. Sebagai guru, pendekatan tersebut adalah baik kerana beliau memberi amaran terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan yang lebih lanjut. Dalam konteks hak asasi manusia, Ifah berhak untuk berhubung dengan ibu bapa Ifah terutamanya dalam situasi berkaitan dengan kesejahteraan mereka. Walaupun peraturan sekolah melarang menggunakan telefon bimbit di dalam kelas, kita harus menghormati hak murid untuk berkomunikasi dengan ibu bapa terutama dalam keadaan kecemasan. Sebagai penyelesaian, pihak sekolah boleh memperkenalkan pendekatan yang lebih fleksibel dan adil. Sebagai contoh, guru boleh memberi amaran terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan merampas telefon. Selain itu, ibu bapa juga boleh berbincang dengan anak mereka dalam keadaan kecemasan atau situasi penting tanpa perlu melanggar peraturan sekolah. Dengan cara ini, disiplin murid dapat dikekalkan sambil menghormati hak asasi murid dan ibu bapa. Jadi, melalui situasi ini, kita dapat belajar bahawa disiplin dalam kelas adalah penting, tetapi kita juga perlu menyeimbangkan antara peraturan sekolah dan hak individu. Sebagai guru, kita haruslah mendidik dengan penuh perhatian dan menghormati hak murid untuk berhubung dengan keluarga mereka. Ini adalah langkah ke arah pembangunan yang lebih adil dan berperi kemanusiaan.